good morning. So, what's on today's episode? We're going to Barrio. Let's go. Before that, we have to work first. Let's go. So, kita kerja dulu. Sorry yang masuk dalam vlog semua ni. Hello. Sebelum dan video. Alright, settle. Kita letak kat sini dulu. Yang keluar dia barang dia. Kita ada bendanya. Kainnya ada corong. Oh, tegaknya. Kita baru barang. Oke. Angkat boleh punya. Drone-nya baik dalam. Drone, mana mana? Oke. Dan lainnya bisa macam sahabat dan Okay, settle. Kemas barang dalam kereta. So now tengah tunggu yang lain bersiap. And lepas tu kita akan bertolak ke Barrio. Jom. mengadu tu. Berhenti makan dulu. Betul. Mana orang duduk? Jol. Karo. Isad. Sampai dah Barrio. Okay, sampai Barrio. Sampai ke homestay. And ya, homestay kat belakang aku. So, aku nak masuk rehat dulu. Sebab esok kita akan ada beberapa aktiviti. And yeah, let's go. So, this is the room. Okay. Ada almari. Okay, ada katil. 3 katil. Okay. Meja. Alright, barai betul rupa. And then, yes, dia punya bathroom. Agak besar. And quite nice jugalah. Alright, dah sampai bilik. Apa lagi kan? Mandi, rehat dan tidur. Sebab esok kita orang kena bangun awal. Kita orang nak kena hiking Bukit Doa esok dalam pukul 4.30 pagi macam tu. Kita orang nak tengok sunrise dekat bukit tu. So, yeah. Selamat malam. Jumpa esok. Bye. Good morning. So, today is today. Okay, hari ni kita orang akan hike Bukit Doa. And ya, sekarang pukul 4.30 pagi. And kita orang akan bertolak lah daripada sini ke Bukit Doa. And ya, let's go.
4.32 pagi. Sejuk suhu ke sini. Ya. Before lah. Ya. Apa ya? Okay, berhenti kejap dekat setengah jalan sebelum boleh naik puncaknya. Kamu masih boleh? InsyaAllah. Okay. So sekarang rasanya aku dah refill lah. Tunggu. Ya. Kamu boleh gerak dulu. Tapi kalau saya terlaju ke atas, sorry. Tak apa. Tak apa, okay. Jalan. Alright, lepas ni kita teruskan. Let's go. Kan orang kan Kita ada 2 poin lagi. Poin 13 sekarang ni. Ada 15 poin. Tinggal lagi 2 poin. Let's go. Masih icut ni Jel. Bolok Jel. Yeah. Look at that. Wah. Kita hampir sampai ke puncak. Okay. What a view. Kita orang parking kat sana. Nak naik sampai sini. Nice one. Alright, finally kita sampai ke puncak. Yeah, let's go. I'll show you the view. Ini dia puncaknya. Finally we arrive. baru saya perasaannya. 1.2 kilometer, 1242 meters. Inilah peak point dia. Kamera kat sini 1272 meter. Okay, now we are going down. Dah masa untuk turun bawah pula. Almost. Sepiau lah. Tak apa.
Ya, ada lagi 5 points nak turun. So, yeah, let's go. Alright, sekarang dia punya trail dah mendata. And yeah, it's a good thing lah. Maknanya dah nak sampai bawah lah ni. That's it. Sampai. Whew. Finally. Okay, kita tunggu Jason, Carol dengan Angel turun bawah. Aku kalau turun okay. Kalau naik boleh lah. Tu bukit yang aku naik tadi. Tu puncak dia. Kita buat kan. Okay. Oh. Wow, kita singgah dulu. Bolehkah kita pergi mandi dulu baru kita pergi sini? Kapan? Mesti kot. Bisa. Okay. Berhenti. Makan lu. Maybe. Mungkin. Pekanbaru. Okay, settle. Let's go. Balik mesti. Kita buat tea dulu. Okay, so aku nak minum tea. Boh. Hai. Okay. Dah sampai bilik balik. And yeah, aku nak rehat dulu. Dah mandi dah pun. And petang nanti kita orang pergi ke Strawberry Farm. Yeah. Rehat dulu. Alright, dah sampai Strawberry Farm. Itu dia. Jom. Tapi sore anggur bagus hujan berhenti. Itu dah, nak saya dah berhenti dah. Kalau dah sudah sampai sini. Ya. Susah jalan. Dulu kita ada kerjasama dengan Jabatan Pertanian buat research untuk ambil data performance strawberry di dataran tinggi Bario. So kita Let's go. We go inside. kalau mau petik, cari warna buah yang merah dari bawah sampai bawah dia punya petal kelopak ni. Kalau ada yang putih sini kan belum masalah lagi. Cari yang merah. Ya kalau yang macam ni. Kita nanam. Look at all the strawberries we got. Ya sekolah, habis sekolah tu baru pernah. Oke, semua guru lah nih. Ya. Cukup lah ni kot. Okay, kita dah dapat dah kita punya strawberry. Ini dia. Nice one. Let's go. Kita timbang and bayar. 1, 2, 3. Yan ang bergerak. Jom. Kita akan masuk grape farm, ladang anggur lah. Let's go. There you go, grapes. Dia macam ada asam sikit lah. Mikro. Betul. Okay, thank you. Kalau ikut dia belum masak betul lah. Jadi satu minggu lagi.
Now look at that. Orang buat satu jenis, apa tu? Resin. Resin kismis atau? Oh yang ni. Ini satu jenis. Yang kami itu kamu jemur dia pandai mengecut air dia keluar, mengecut dia. Jadi kismis lah. Kita beli sayur mana? This is what they call golden melon. Beli sayur, buah-buah. Ya, ini saya takut kereta itu. Itu. Ya, Oh. banyak. Kita punya kan? Orang tetangga itu. Ya. Baru balik daripada Strawberry Farm. Yes. Sekarang tak ada aktiviti, so kita nak main board game. Jutaria. Okay ya. Untuk tanah berita. No, rubuh rumah. Tak, saya biru. Berapa dia? Cuma makan. Tambah makan. Wow. Kau? Nanti, thank you. Bye. Alright, it's time to go. Let's go. Satu lagi tempat yang kita nak pergi. Naik atas tu. Let's go. Okay. Sampai 57 step lagi. Kita naik lagi hari ni. Let's go. We reached the top. Kejap. Barrio signage. Alright. That's a big one. Barrio. Kita naik satu lagi staircase. Ada 36 step. Ni dia. Okay, tengok mungkin ni lebih top dari yang signage tadi tu. Top of the top. Okay, jom. Okay, nasib baik yang ni okay. Peak Bukit Korea. Oh, it's Bukit Korea. Bukit Korea. Macam tak nampak sangat tapi tak apa. Kita lepak ke sini kejap. Okay, ambil udara. Rasa udara kat sini. Nice one. Okay, I think that's it for this episode. And yeah, it's been a great holiday here at Barrio. The weather, the people, the place, so nice. It's remarkable, amazing, and yeah, sure I will come again here at Barrio. And yeah, thanks Barrio, because giving us such a good, amazing memory. And yeah, I think that's it for this episode. I will end it here. And have a nice day. Thanks for watching and bye. See you on the next episode.